Baru-baru ini, dunia digemparkan dengan pengumuman tarif yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ke atas hampir semua rakan dagang Amerika. Hasil daripada pengumuman tarif ini, situasi ekonomi sangat beruncing yang mengakibatkan penangguhan tarif ini selama 90 hari. Jadi, apa itu tarif? Tarif adalah charge atau cukai yang dikenakan ke atas barang yang diimport yang dibawa masuk ke dalam negara. Tujuan sebenar Donald Trump mengumumkan tarif ini adalah untuk menegosiasi semula segala perjanjian dagangan dengan rakan dagang Amerika. Hasil daripada rundingan semula ini, Amerika mahu perjanjian yang lebih memihak kepada mereka. Jadi, adakah permainan tarif oleh Presiden Trump ini suatu langkah yang bijak atau hanya permainan berisiko tinggi?